sekarang di dunia media sosial, orang tengok selebriti dengan gaya dia, kadang-kadang kereta mewah dia, rumah dia. Wish, aku kalau boleh jadi macam dia ni. Manusia lama khayal. Sebab itu yang beratur panjang nak beli tudung, kena tengok selebriti itu mungkin cantik pakai tudung, dia terlupa untuk duduk di depan cermin melihat mukanya sendiri. Walaupun sebahagian selebriti itu tak ada apa pun. Kosong je otaknya. Saya tengok satu selebriti ke apa pun saya tak tahu. Merepet. Dia kata bagaimana nak bagi dapat rezeki, baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ini ada masalah mental yang serius. Gayanya saya kalau tengok saya tak tahulah. Betul ke orang kata selebriti macam tu? Tak gaya pun. Oh, dia kata pasal banyak duit. Saya tak tahu dia banyak duit ke apa. Dia ingat apa? Dia ingat bahasa Quran tu bahasa Melayu ke? Buka-buka. Rabbuka tu Tuhan kamu, bukan buka pintu. Sekontang itu, seselekeh itu, dunia menipu manusia anggap sebagai orang idaman. Kan dunia.